Honda Accord kereta baru jual 170,000. Sekarang 7,000 you boleh dapat leh. You tahu tak? You tak dengar salah. Okey, awang hari ni nak buat satu kereta harga jackpot dengan harga bajet-bajet punya 7,999 you boleh dapat satu kereta D segmen. D segmen dia punya kelas macam apa? Macam kereta 7 series lah, Mercedes S-Class. Besar dia sama saja. Okey, kau orang cakap lah ini besar tak besar. Okey, kalau Avanza parking tepi dia pun tak payah lawan sebab ini kereta panjang dengan besar. So kereta tahun ni 2003 belakang lampu dia panjang punya. Ini yang sangat ramai orang suka punya pattern lah. Kadang-kadang orang tak suka siki punya. Orang suka yang ini facelift lampu panjang. Dulu kereta mewah ini electric seat lah, leather seat lah, semua kena ada punya. Mesti kena ada. Tapi ada kotor sikit nanti abang kasih bersedia. So condition dia macam mana? Kereta murah mesti ada sebat. Okay, satu kali start engine light semua okey saja. Steering cover cantik-cantik, logo hitam. Okey, kalau tukar logo merah tambah 5 horsepower. So, dia punya mileage datang 150,000. I rasa pernah adjust dulu orang. So, max speed boleh sampai 24. So, I pun tak rasa you berani tekan sampai 200. Aircon sejuk macam air peti kau orang tengok. So dulu mewah sebab apa? Sebab dia ada kayu-kayu punya design ni semualah. Okey. Okey, boleh buka punya. Semua okey meh. Tak ada masalah meh. Kayu-kayu punya leather cantik-cantik. So cuma dia punya hari tu ada gaduh dengan The Hulk lah. So dia punya cermin ada pecah sikit, nanti kau orang pergi claim saja. Tempat lain-lain semua okey lagi. Tapi murah mesti ada sebab. Ini hari tu kan cakap dia gaduh dengan The Hulk kan. So The Hulk sepak dia, so dia sini ada celah sikit. Belakang semua sui-sui bocau cui punya. Kau orang tengok tak? Ini yang kereta mewah mah. Kalau you punya atuk-atuk duduk belakang ke, aircon sejuk macam ice box lah ini kereta. D segment, okey. Dia punya level 4 punya, okey. Yang paling kecil punya macam Viva, okey. Lepas tu Saga, Honda Civic, baru sampai Honda Accord. Kaki awang masuk 175 cm tak boleh habis. Ada tempat 2 kaki lebih lagi. So ini belakang boot dia sangat-sangat besar. Nak letak banyak awang pun boleh punya. I rasa 2 biji awang semua okey lah. Siapa dapat, dia happy loh. So kalau kau orang nak cari kereta bajet kan, tengok ada semua murah-murah punya. You boleh datang ini Pandan Eco City belakang Shell saja. So itu dari Bandar Raya nak pergi Kota Tinggi, tepi saja Pandan Auto City. Ini WW Motor kereta bajet. Nak datang beli, carilah awang. Follow awang dapatkan info dan knowledge kereta.